Assalamualaikum dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Melukis bersama Pak Cik OPG. Alright. Pada episod yang lepas kita dah belajar lukis tapak tangan. Jadi macam mana semua? Dah ada berlatih tak? Kalau ada berlatih bagus. Harap kau pandai lah sikit ni. Bukan pandai, dapat lah sikit-sikit ilmu macam mana lukis tapak tangan je. Okey lah. Dan untuk episod kali ni kita akan berubah pula daripada kita duduk kat badan tangan, bapak tangan, kepala, kali kita buat macam mana nak melukis bahagian bawah, iaitu bahagian pinggang sampailah ke kaki. Okeylah. Jadi rasa tanpa membuang masa lagi lah, kita pakcik nak mulakan je. Okey, macam biasa, asah pensel tajam-tajam, kertas di atas meja. Okey, jom kita lukis bersama-sama. Okey, nak melukis pinggang ke bawah. Okey, kita mulakan dulu dengan buat bulat macam ni. Pakcik pakai pensel biru sebab bagi senang korang tengok. Tapi nanti kan pakcik nak guna pensel merah pula ke apa color lain ke tak? Ya, tukar. Tak best. Tak best, pensel biru tak sama dengan korang. Okey, kita boleh buat bulat macam ni. Buat bentuk macam ni. Bentuk dia macam bentuk macam ni sikit. Tapi pakcik tak ada nak melukis macam tu, direct macam tu je. Kita buat macam bulat-bulat sikit. Ini pinggang, ini belah punggung apa semua tu. Okey, dan seterusnya kita buat kaki. Okay, macam biasa dengan ni cakap. Macam biasa ingat kan pakcik ya. Masa nak buat bentuk-bentuk ni, jangan tekan pensel kuat-kuat. Okey, kita buat kaki. Petak. Ni paha. Okey. Ni kita buat ni. Ini apa? Ni lutut. Tu kita turun lagi. Turun lagi tak pakcik buat bentuk macam ni. Tengok petak macam ni, dia macam tu. Boleh nampak tak bentuk dia tu? Itu untuk betis. Okey. Alright, dah. Untuk tapak kaki kita buat bentuk simple lah. Kita buat bentuk macam ni. Okey, boleh nampak? Okey dah. Nampak Okey, jadi itu kita dah ada dah bentuk asas kaki. Okey, jadi sekarang kita nak mula berbentuklah kaki kita ya. Okey. Untuk kaki senang je, kat sini kita buat badan. Kita dekat sini paha ni kita buat bentuk lebih kurang macam ni. Nak pakcik gelap sikit lebih kurang macam tu. Baik di sini. Okey. Tu dan baik di sini. Boleh nampak? Okey, dah nampak Okey. Untuk betis pula, bentuk dia macam ini. Dia lebih kurang macam ni. Cuba ni, kalau ni bentuk dia macam ni. Dia ada macam tu. Ni pakcik lukis ni, pakcik saja buat bentuk dia lebih-lebih sikit supaya korang nampak orang dia macam tu. Tak adalah kopi tu, tapi macam tu dia lebih kurang bentuk dia. Okey lah. Okey. Jadi untuk kita punya betis. Jadi kita continue, kita buat macam tu. Pelan-pelan pelan-pelan. Betis. Tu kita buat line kat sini menandakan kita punya kepala lutut. Okey, dan kita ulang perkara yang sama dekat kaki sebelah dan kaki sebelah kiri. Ya ke? Sebelah kiri. Okey. Pun sama. Buat macam tu. Okey, jadi macam tu kita padam. Kita padam garisan rujukan kita ni. Kejap je kan. Ada kaki tak susah sangat.
Pakcik kalau kau nak tanya ini dengan ini, pakcik selalu buat panjang ini lebih sikit je daripada panjang peha. Kalau pakcik nak buat macam mana, dia pakcik dah tunjukkan. Okey, pakcik potong ni. Tengok, buat dia tu. Tengok. Tengok pakcik buat perbezaan tu. Dia panjang dia lebih sikit je daripada peha. Itu kalau tengok comparison dia lah. Dia punya perbandingan. Itu pakcik tunjukkan. Kalau antara peha dengan bahagian betis tu. Pakcik selalu buat macam tu. Okey, boleh dapat. Dia panjang sikit, tak banyak sangat. Okey. Bila dah siap, okay, kita padam semua ni dulu. Okey. Kita nampak bentuk kaki kita. Sekarang untuk tapak kaki. Tapak kaki kita buat simple je dulu. Kita buat macam ni. Kita buat bentuk ibu jari dia. Lepas tu kita terus je rata macam ni. Kita tak buat jari-jari dia yang lain. Pun sama. Ibu jari dia. Kita terus je rata-rata dengan yang lain ni. Okay, apa? Nanti kan tapak kaki secara detail pakcik akan ajar pada episod yang seterusnya. Macam pakcik ajar ke tapak tangan. Tapi cuma beza tapak kaki ni dia tak serumit tapak tangan lah. Kita buang ni. Okey, kita buang ni. Kita padam-padam ni. Kita padam ni. Dekat sini, okey, dekat sini pakcik lupa. Biasanya pakcik suka buat macam bentuk macam ni sikit. Itu tanda apa? Tanda kita punya buku lali. Jadi dah kita punya kaki. Ini dari hadapan. Jadi sekarang kita beralih pula kepada dari tepi. Okey, dari tepi bulat dia kecil sikit. Rupa macam nak buat kepala. Bulat kecil sikit. Dan kita buat sama juga. Kita buat petak untuk peha. Tapi petak untuk peha ni dia straight. Lepas kita buat straight macam tu. Lepas tu di sini dia condong sikit. Boleh nampak tak? Dia macam ni. Lebih ke bentuk dia macam tu. Tapi tak ada secondong macam tu sangat. Kat sini kita macam biasa. Ini bentuk bujur untuk kepala lutut. Dan kita buat ke bawah sini straight. Petak. Dan pakcik suka buat bentuk macam ni untuk betis. Boleh nampak? Dan last sekali untuk tapak kaki. Kita buat bentuk macam segitiga ni. Ada macam tu. Jadi nampak tu bentuk asas dia. Boleh nampak tak? Dia cakap video kali nampak laju kan. 8 minit kita dah settle lah tepi, depan tepi. Sebab apa? Simple. Dia tak susah. Okay, jangan biasa kita perbentukkan lah kita punya kaki. Okay, ni punggung. Punggung macam ni. Tu kita buat situ, kita turun. Situ. Kat sini. Kat sini pula dia punya kepala lutut. Tengok padam. Padam. Biar nampak sikit bentuk dia. Last sekali. Bentuk kaki. Kaki kat hujung ni. Tak jari ni. Buat bentuk macam ni. Bentuk ibu jari kaki dia. Sini. Okay, dekat sini. Kalau biasa pakcik akan buat macam ni sikit. Itu tak perlu ikut pun tak apa. Itu tak penting. Lepas tu kat sini kita buat line untuk kita punya buku lali. Tu. Cantik dah tu. Alright. Okey, dari sini dipecik juga sikit. Alright. Jadilah dia kaki dari belah tepi. Okey, sekejap pakcik alih ni siap. Depan kita tepi. Dan last sekali kita tulis dia depan
tepi. Dan lain sekali daripada okey. Ini susah sikit tapi tak susah mana sangat. Kalau makcik ingat tak macam mana nak buat lukis badan daripada angle ni. Betul sama je, kita buat petak macam ni. Ingat petak ni. Buat petak ni. Sama je macam nak buat badan. Macam biasa, ini kita potong. Bahagian ni kena lagi besar daripada bahagian ni, kecil sikit daripada sini ya. Tu kita buat macam bentuk kita start sini tadi, bentuk B macam tu. Dan sini petak biasa je. Okey. Kalau kat sini nak mudah, kalau pak cik rasa nak mudah, kita tak payah tadi kita buat petak kan, kita buat bulat pula. Ini pun satu cara boleh digunakan untuk melukis kaki, buat bulat. Buat bulat. Ya, nampak tak bulat macam mana? Lebih kurang macam ni. Kita kalau kan dah pandai dah lukis macam bentuk peha, terus je lukis bentuk peha tu dengan menggunakan bulat. Boleh kan? Okey. Tu macam biasa. Kita buat kita punya tepung lutut. Dan dekat sini kita pula terus lukis kita punya bentuk betis. Ini satu cara lagi pakcik nak tunjuk sebab tadi pakcik ajar tadi kita buat petak macam ni kan. Ni tak apa, kalau kata dah kecil, dah rasa dah macam tahu buat proportion tu, buat terus bentuk betis macam ni. Okay, lepas tu ni kita buat depan lutut. Okay, sini ni ni padam sekejap. Ni pokok aja nombor. Dan last sekali kita buat kaki. Okay, kat sini kita buat bulat ni kan, ini buat petak macam ni, buat segitiga, buat bulat petak macam ni kat tepi ni, buat segitiga. Lepas tu dekat depan ni buat besar macam tu. Boleh ikut? Boleh ikut? Okey, harap-harap pakcik harap boleh ikut lah. Okey, bila dah macam tu, okey, jadi sekarang korang dah nampak dah dapat dah bentuk dia. Bila dah dapat bentuk dia, okey, jom kita bentukkan dia. Tengok pakcik bentukkan dia. Dari sini masuk tu. Masuk. Dekat sini kita terus pergi ke betis. Buat blood line. Sini terus ke betis macam tu Ni tu ni peha. Betis. Okay, lepas tu kita pun kat sini ibu jari dekat sini. Kita buat macam tu dulu. Kita buat ibu jari dulu. Buat bentuk ibu jari. Keluarkan kaki kita dulu. Okay, dan kita boleh padam. Padam. Okay, dan kat atas ni kita buat bentuk punggung sikit kat sini. Dan Allah, kenapa kaki sebelah nak rupa macam tak cukup zat. Dah semua je tak cukup zat lah dah. Apa nak jadi ni. Okey. Ni pakcik betul ke sikit Pakcik tu buat tinggi sangat. Kita buat macam ni. Kita belakang ni kita buat bentuk. Satu. Okay, kita sambung sikit. Dan mungkin susah sikit nak cari
Kita buat sini. Okay, ni kita punya buku lali, lain buku lali. Tebal tebal pakcik punya pen ni. Pakcik ni rasa macam kalau korang tengok banyak pindaan yang takut pula ya. Sebab kadang-kadang pakcik dah tahu macam mana dia punya rasa. Kalau pakcik pun cita rasa, jadi rasa macam pakcik tak kena cita rasa pakcik tukar. Tapi nanti korang garang, korang akan ada cita rasa masing-masing macam mana korang nak lukis kaki korang. Dia bergantung pada dari mana korang ambil korang punya ilmu. Okey, jadi dah siap dah. Kaki daripada angle 2/3. Tu dia. Dah selesai dah. Jadi 3 angle kaki. Cepat dan mudah. Nampaknya tak kali episod kali tak panjang sangat. Pakcik ambil simple je. Jadi macam itulah dia macam mana nak lukis kaki. Jadi harap-harap korang dapatlah boleh belajar. Kalau rasa macam kaki 2/3 ni susah nak buat, okey, start dengan depan dengan tepi dulu. Okey. Jadi itulah dia untuk episod kali ini. Alright lah. Okey. Jadi macam biasalah. Okey. Sebelum pakcik menghabiskan video ni, okey, jangan biasa. Okey, macam biasa, selamat berlatih. Okey, pakcik harap korang semua terus berlatih. Jangan setakat tengok video juga, mesti berlatih, mesti praktis. Buat selalu, nanti lama-lama jadi ketera. Pakcik harap korang terus berlatih. Dan pakcik harap korang rasa. Pakcik harap korang rasa video pakcik ni bergunalah untuk korang tu nak belajar nak melukis. Okey, jadi itu sajalah untuk kali ini. Okey, jangan lupa macam biasa. Okey, kalau ada apa-apa soalan apa jangan lupa komen. Kalau siapa yang video ni yang tak subscribe, subscribe ke. Kalau tak macam mana nak tahu pakcik buat video baru. Dan itulah macam biasa. Okey, selamat berlatih. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Okey, bye.